Dalam buku The Richest Man in Babylon ni, ada satu chapter dekat dalam ni, iaitu 7 cara mengatasi poket kering. Dan yang menariknya, apabila saya baca chapter ni, sebenarnya chapter ni dia mengisahkan tentang benda yang kita dah tahu. Sebagai contohnya, apabila kita nak keluarkan duit kita tu, kita kena pisahkan antara keinginan dengan keperluan. So beli yang keperluan dan tahan dulu untuk keinginan supaya kita boleh simpan lebih banyak duit. Dan tujuan kita simpan banyak duit tu bukanlah untuk kita guna nanti masa kita tua. Benda tu dah pun dibuat di KWSP, so tak perlulah kita nak simpan macam tu. Tujuan kita simpan duit banyak ni adalah untuk kita laburkan lagi supaya duit tu dapat memberanakkan lagi duit yang kita ada. So guys, rasanya dalam buku ni dia memang menceritakan satu benda yang kita semua dah tahu tapi mungkin kita terlupa. Sebab itulah kita semua hujung-hujung bulan kita tak ada duit dan sampailah kita terpaksa buat hutang dengan orang, kemudian dapat gaji bayar balik, and then next month macam tu juga. Rasanya guys, untuk korang yang rasa nak improve korang punya status kewangan korang, rasanya elok korang baca buku The Richest Man in Babylon ni.